Kenapa kami tak buat apa? Siapa tolak hudud? Tolak mati kau. GN tolak hudud. Tak apa. Tolak mati Habib. Habib. Hudud kita mesti tolak. Diam. Habib. Tidak ada provokasi di sini. Jangan ada provokasi. Allahu Akbar. Kita jangan ada provokasi di sini. Hang boleh mengundi gaya. Kita jangan ada provokasi di sini. Kita ada Kita tidak ada provokasi di sini, insyaAllah. Kita disemata-mata untuk menetapkan Presiden kita sebagai Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Jangan tembus saya, Syekh. Saya tak tengok siapa ni. Jadi, Saya minta maaf. kita jangan ada sebarang provokasi di sini. Saya kira Kita tidak ada provokasi di sini. kenapa? Takut kami tak lawan takut. Kami sungai takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa golongan-golongan ini tidak ada perasaan kepada Islam? Kita meletakkan hudud di hadapan. Hudud. Apa main ni lawak ni? Kami nak menegakkan hudud. Betul. Jangan tu guru apa Jangan provokasi. Kita tak masalah. Apa yang cari masalah? Ni. Tak masalah. Apa kita berkempen untuk menegakkan hudud? Hudud makan. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa golongan-golongan ini takut kepada slogan-slogan hudud? Kenapa kehadiran tak berani? Inilah gaduh bersama. Dalam profesional kita tidak ada gaduh. Kita tidak ada. Kita berani. Kita berani. Okey.